Okey, duduk. Ni semua dah makan belum? Dah. Bisa dengar macam doa? Dah makan dua. Dah makan? Okey, jadi untuk hari ni kita akan terus lagi belajar walaupun awal dah bisa exam. Kita buat ulang lagi sikit, boleh? Boleh. Semua duduk dalam selesa? Boleh. Semua dah ada dalam rapat sikit, minta maaf lah. Sebab saya nak terus tahu dia orang berbulan. Okey, satu, ni kan? Dua, tiga, empat. Situ dua. Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, saya saya akan tunjukkan satu video yang mana saya nak awak tengok teliti dulu video ni apa watak video ni, siapa, kat mana, apa yang jadi kat video ni. Jadi saya akan tanya secara awak lah soalan-soalan, beberapa soalan. Okey? Yang penting kena tengok dulu video ni. Stand strong, man. That's right. Send 3 of our best. First we destroy their morale, then we finish them one by one. Whatever happens, don't come for us. Stand your ground. I'm going to enjoy this. Let them go!
kembali ke kemah dan peperangan itu berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur sekejap. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget, terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW bergembira kepada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, apa berita gembira ini Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kudaku dengan bersamanya 1000 malaikat. Yang lain, Perang Badar berlaku ketika bulan puasa. Pada berapa Ibrahim? Berapa Ramadan? 17. Pandai hafizan. 17 Ramadan. Okey, saya nak cerita sikit tentang Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama selepas Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, dia dah lagi perang lain. Perang Badar ialah kali pertama perang selepas Rasulullah berhijrah. Kenapa berlaku ini Perang Badar? Sebab orang-orang Quraisy nak bunuh orang Islam. Jadi, bila tahu orang Quraisy nak bunuh Islam, apa doa Rasulullah? Tadi ada sebelum ini. Kalau kalah, ya, Rasulullah berdoa malam sebelum Perang Badar. Rasulullah doa, iaitu, Ya Allah, kalau kami kalah pada perang ni, tak ada lagi umat yang nak sembah Engkau. So, waktu tu Allah hantar siapa? Jibril dan kucuk-kucuk ni lah untuk tolong orang Islam. Jadi hari sekali Perang Badar menang kalah? Menang. Waktu tu orang Islam berapa orang? Berapa ratus? 300? 300 berapa? 300 berapa belas? Ya, 313. Sementara orang Quraisy berapa? 1000. Itulah sedikit sebanyak tentang kisah Perang Badar. Okey, jadi agak-agak dah tahu belum kita nak masuk ke apa? Tokoh-tokoh sahabat. Waktu Perang Badar saya tak tanya lagi siapa watak utama dalam tu. Sayyidina Hamzah lagi. Dia 3 orang. Dia 3 orang kat depan ni. Ubaidah, Sayyidina Ubaidah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah. Okey, waktu yang ada orang kat belakang dia kata trust berlayan. Siapa yang layan agak-agak ada 3 orang tu? Sayyidina Hamzah. Okey, bagus. Tahu sejarah sedikit sebanyak. Jadi selain para sahabat yang kita akan belajar, siapa yang dalam tu Perang Badar? Kita akan belajar 4 orang sahabat je lah hari ni. Dan salah seorangnya ke ada orang macam tu dia join Perang Badar. Jadi kita tengok siapa orang-orang tu. Jadi kita akan masuk kepada tokoh para sahabat. Sebelum tu ya, cuba kasih tahu objektif kita untuk hari ni. Tahu lah sebab kita apa? Okey, jadi kita akan main pada sebab kita. Terima kasih. Yang ketiga, Haras. Ketiga ke? Menjelaskan cara-cara sambut korban di film. Terima kasih. Jadi kita tengok kepada yang pertama sekali. Sebelum kita kenal apa itu siapa para sahabat
kunci. Okey, baca ramai-ramai pengertian sahabat. Pengertian sahabat. Okey, Sarah. Kata kunci yang pertama, sahabat apa? Ya, orang yang hidup sesama dengan siapa? Okey, hidup sesama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebut Nabi Muhammad SAW, sabungnya apa? Okey, Rina. Kata kunci kedua. Beriman kepada ini, beriman kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Okey, bagus. Kata kunci yang ketiga, Alif, Ikra. Melihat atau bertemu dengan baginda. Okey. Kata kunci yang terakhir, sila Sa'id. Okey, meninggal dunia dalam Islam. Tadi melihat dan bertemu. Saya bagi contoh. Kalau hidup sesama dengan Nabi, dia Islam, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Contoh, time tu Rasulullah dekat Madinah ke Mekah, tapi dia di Syam, ataupun dia di Iran ke, dia jauh daripada kawasan untuk ketemu dengan Rasulullah. Siapa yang kata sahabat kat kanan? Tak ada. Siapa yang kata dia bukan sahabat kat kanan? Apa dia kata kat kanan dia apa? Confused. Confused. Okey, good. Tidak pasti. Jawapannya bukan. Sebab dia kena syarat dia bertemu ataupun dia berjumpa, melihat. Kalau dia semua hidup dia sekali dia boleh lihat, itu dikira sahabat. Walaupun sekali semua hidup. Okey, next kita akan pergi kepada nama-nama sahabat yang menyertai peperangan. Tadi kita tengok peperangan apa? Perang Badar. Perang Badar. Okey, yang pertama sekali akan berbakar sendiri. Ada sebut tak dalam video tadi? Ada. Dan yang kedua, Sayyidina Umar Khattab. Tak ada. Tapi dia ada dalam peperangan itu. Yang ketiga, Sayyidina Ali. Ada. Sayyidina Khalid bin Walid. Kenapa Sayyidina Khalid bin Walid tak ada dalam perang Badar? Belum masuk Islam tu sikit. Ambil lah Sayyidina Ali di Zawah. Betul-betul. Sebab time tu Sayyidina Khalid belum Islam lagi. Tapi dia sempatlah dikira sahabat sebab dia sempat masuk Islam dan berjumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ya. Kalau tak dalam video tadi mungkin dia dekat belakang. Antara dia. Antara dia saya cerita. Okey, yang ke seterusnya Bilal bin Rabah. Dia ada dalam video tadi sebenarnya. Sayyidina Zubair bin Awam pun ada. Sa'ad bin Waqqas. Adalah. Saya kira dia suka ada. Okey, antara kalau perasan tadi dalam video ada seorang lelaki yang berkeling. Itu. Cuba kata siapa? Bilal. Dia ada cerita Aiman Sri Bilal sendiri dia. Sebab tu saya tahu tu Bilal sebab ada movie dia. Okey, kali yang kita akan belajar hari ini 4 orang sahaja. Sayyidina Muaz bin Jabal, Khalid bin Walid, Abdul Rahman bin Auf dan juga Bilal bin Rabah. Yang menyertai perang Badar tadi berapa orang kat sini? Berapa orang yang menyertai perang Badar antara 4 orang ni? 2. Siapa? Abdul Rahman bin Auf dan Bilal bin Rabah. Okey, kita tengok riwayat yang pertama. Nama Bilal bin Rabah sama kunyah Abu Abdullah. Apa maksud kunyah? Keturunan, kegelaran. Kalau gelaran tu dia Saifullah, Hasanullah. Kalau kunyah ni keturunan. Kenapa Abu Abdullah? Sebab anaknya bernama Abdullah. Abu tu ayah. Jadi keturunan ayah kepada Abdullah. Okay. Nama ibu ialah Hamamah. Sebutannya Hamamah bukan Himamah. Kalau Himamah dalam bahasa Arab, dia akan jadi Himam. Salah. Kalau jadi Himam dia akan lain lah maksudnya. Kalau Hamamah tak ada tambah buka, dia pun akan masuk yang lain. Hamamah maksudnya tandas. So kena sebut Hamamah tu. Kena ada tambah buka. Jadi dia asal daripada keturunan apa? Habsyah. Wafat
bin Rashid pada tahun ke-20 Hijrah berusia 63 tahun. Yang kedua Sayyidina Muaz bin Jabal. Nama Muaz bin Jabal juga, kunyah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Kenapa? Kenapa Abu Abdurrahman? Tadi saya beritahu ayah kepada Abdurrahman. Jadi Abdurrahman siapa? Anaknya. Nama ibu Hindu bin Sahal, keturunan Bani Salamah daripada golongan Ansar. Golongan Ansar daripada orang Mekah ke Madinah? Madinah. Wafat di Syam pada tahun ke-18 Hijrah berusia 33 tahun. Riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nama Abdurrahman bin Auf, kunyah Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Nama ibu Syifa bin Auf bintu Auf bin Amr bin Harith. Ibu ada keturunan juga. Asal Bani Zahra. Bani Zahra bin Kilab. Daripada golongan Muhajirin. Okey, tadi Ansar Madinah, Muhajirin Mekah. Itu yakin? Harus yakin? Okey, wafat di Madinah pada tahun ke-32 Hijrah berusia 72 tahun. Yang terakhir Sayyidina Khalid bin Walid. Nama Khalid bin Walid, kunyah Abu Sulaiman, bapa kepada Sulaiman. Okey, pandai. Nama ibu saya nak sebut ni. Nama apa ke? Lubaba Zuhra bintu Harith bin Harb. Asal Bani Mahzum. Wafat di Homs tahun ke-21 Hijrah berusia 60 tahun. Okey, gelaran Khalid bin Walid apa? Saifullah. Letak masing-masing. Kalau tengok ni daripada hujung sini dah beli kuis dulu. Tengok depan dulu. Sebelah ni bilik kumpulan 3. Siapa kumpulan 3? Okey, ni bilik awak. Sebelah sini kumpulan 2. Kumpulan 2. Lepas tu sini kumpulan 1. Ni kumpulan 1. Sebelah ni bilik kuis yang pertama. Tadi bilik kuis kedua. Dan ni adalah bilik kumpulan 4. Jadi ini video tadi. Kalau awak nak tengok balik nanti. Lepas tu kalau pergi dekat bahagian tepi ni, belah sini adalah ruang padlet yang tadi awak baca macam TV. Itu apa? Ruang padlet ni adalah kat TV ni ada ruang padlet. Bila tekan, dia akan keluar lah benda ni. Ruang padlet. Apa yang saya nak buat? Saya nak buat ni nanti pada akhir belajar nanti. Sekarang belum lagi. Tugasan saya untuk awak masuk bilik masing-masing. Bilik kumpulan masing-masing. Contoh saya masuk bilik kumpulan 2. Bilik kumpulan 2. Okey, bilik kumpulan 2 Sayyidina Muaz bin Jabal. Dalam ni saya ada tampal beberapa tentang riwayat hidup, dia punya keilmuan dia, iktibar dia. Jadi masing-masing ada dia punya itulah. Saya dah tampal awak punya tajuk. Okey. Okey, group pertama, group 2. Ini berapa ni? 3 cukup? Dua dah. Okey, dah masuk dalam. Okey, dekat dinding di setiap bilik ada 4 gambar, betul? Ada 4 gambar, betul? Yang pertama sekali ada riwayat hidup. Yang kedua, kalau bila gambar bukti keimanan, ada bukti keilmuan Sayyidina Abdurrahman. Lepas tu lagi yang kedua, yang ketiga dan yang iktibar. Jadi 3 benda ni saya nak bincang dalam kumpulan. Saya bagi masa sampai pukul 11.25. Bincang dalam kumpulan. Lepas tu saya nak pilih wakil tentang anak. Okey, untuk saya nak bilang siapa? Awak. Kumpulan 1 tambah sikit. Boleh saya ke mana-mana? Saya nak bilang wafat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Saya nak Muaz bin Jabal siapa? Sayyidina Muaz bin Jabal, catat sikit, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab juga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, awak catat sikit, wafat pada zaman Khalifah Uthman. Sayyidina Khalid bin Walid, awak kan, wafat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga. Jadinya ada seorang saja, itu Sayyidina Abdurrahman
tengok wafat pada zaman Khalifah Uthman. Riwayat hidup Khalid bin Al-Walid, Abu Sulaiman, Ibnu Babah, dua bersuruh. Tambah pada wafat pada zaman siapa tau? Umar Al-Khattab. Alhamdulillah. Kumpulan Ini saya nak apa? Wafat pada zaman Umar Khattab. Okay, next. Bukti di mana? Saya orang yang terawal mengorganisasikan Islam. Itu dia tetap dengan keimanan walaupun disiksa oleh tuannya, dilantik menjadi muazzin pertama. Banyak menyertai peperangan. Muazzin dia apa? Okay. Terima kasih untuk utama. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, Bilal bin Rabah dia menyertai banyak peperangan, sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Tapi lepas Islam lah. Satu tahu cerita sikit tentang Bilal bin Rabah. Dia daripada seorang hamba. Daripada seorang hamba, siapa yang beli Bilal bin Rabah? Saya nak bakar. Betul lah betul. Kita yakin. Kopi rezeki. Okey, lepas tu dia dilantik menjadi muazzin pertama. Antara sesaan yang Sayyidina Bilal dapat yang paling famous. Nampak batu. Dia nampak batu lagi. Kita nampak batu macam mana? Terangkan sikit. Tak perut. Tak perut? Dekat? Ya, dekat perut tak ada. Dekat tengah? Tengah pasir. Ada pasir, panas. Okey. Dia jawab tahu lah kisah saya kan? Kita pergi ke kumpulan 4. Riwayat hidup Khalid bin Al-Walid. Okey. Namanya Khalid bin Al-Walid kan. Dia Abu Sulaiman. Nama dia di bawah Rasulullah bin Al-Harith bin Harb. Asal? Asal Bani Mahzub. Okey. Wafat? Di Hams pada tahun ke-21 Hijrah. Usia? 60 tahun. 60 tahun. Bukti kepahlawanan. Bukti kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Okey, pertama. Banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah. Contoh? Perang Badar. Perang apa? Badar. Di perangan yang mantap mencapai kemenangan dan digelar Saifullah, pedang Allah. Tiga. Dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima untuk menentang Nabi palsu. Alright. Jadi saya buat gelaran bagi Khalid bin Al-Walid. Kau masuk Saif. 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 Buat pahlawan Khalid bin Al-Walid. Okey, pertama. Bersedia berkorban mempertahankan agama. Dua, menyusun satu strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Ya. Dua, bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam. Okey, yang kedua. Menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Kejayaan adalah? Kejayaan adalah? Perangan. Berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam. Kalau tadi kita tengok bukti, apa buktinya? Menentang? Itu salah satu bukti yang awal-awal ini dia menegakkan ajaran Islam. Okey, tepuk tangan untuk pulang-pulang. Next, kita pergi kepada bulan 2. Mana? Nama dia ialah Mas bin Jabal. Punya ialah Nabi langsung
Yang mana baik? Nama ibunya ialah Ibu binti Sahil. Asal dia dari Bani Salma daripada golongan Ansar. Wafat di Syam pada tahun ke-18 Hijrah, 23 tahun. Mas, pinjamkan. Pertama, Antara sahabat yang paling alim, yang kedua, dilantik sebagai penasihat dalam urusan agama, yang ketiga, dilantik menjadi pakar rujuk Al-Quran dan Mahfil Fiqh di Yaman dan Mekah. dilantik menjadi pakar rujuk Quran dan fiqh. Kau pakai fiqh. Dia pakar rujuk fiqh, orangnya pakai. Biasa. Pakar rujuk fiqh. Sayyidina Muaz seorang yang pakai. Kenapa pakai? Sebab dia pakar kepada fiqh. Yang beza? Apa Iman? Okey. Mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi. Pertama, Untuk ilmu dengan sungguh agar menjadi adil. dua, Mengamalkan ilmu yang diberi agar menjadi baik. Saya saya nak tanya soalan. Sayyidina Muaz bin Jabal diiktiraf oleh siapa pada tahap yang mana? Ada dua orang. Sayyidina Rasulullah. Sayyidina sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah. Siapa? Abu Ali. Tak ada sikit apa. Siapa? Kuat sikit. Okey. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lagi seorang? Sayyidina Umar. Wafat pada tahun mana? Pada khalifah apa? Pada zaman khalifah? Saya tidak Abu Bakar. Tak salah tak? Saya tidak Umar. Okey, terima kasih bagi buka untuk kumpulan dua. Okey, terakhir kumpulan. Tengok pada kumpulan yang ketiga. Pada hidup Abdul Rahman bin Auf. Nama dia Abdul Rahman bin Auf, kunyah Abu Muhammad. Nama ibu Syifah binti Auf bin Abdul bin Harsh. Asal Haris. Haris. Asal Bani Lara bin Kilab daripada golongan Muhajirin. Wafat di Madinah pada tahun ke-72 Hijrah berusia 72 tahun. Pandang depan. Muhajirin di mana? Mekah. Orang asal? Ketuan Abdul Rahman bin Auf. Pertama berusaha dengan sendiri tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain. Dua, keuntungan yang diperoleh dikongsi dengan orang lain. Ketiga, hartawan yang disebut dan tawan. Okey. Kita kena sebagai seorang yang suka Ibu Abdul Rahman bin Auf dalam ekonomi. Pertama, berniaga dengan jujur dan amalkan zakat, sedekah, infak dan wakaf untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. media. Juga berusaha menjadi pemilik perniagaan yang mempunyai sifat Cina. Okey, kita lihat ke pertanyaan orang. Apa maksud lihat? Juang. Bang, macam apa sini? Yang yang lain. Saya juga. Saya juga. Mak? Bukan lain kenapa? Matakan Islam. Okey, wafat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bila? Wafat saya tahu. Dia saya Ni, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Wafat bila? Wafat ke-32 Hijrah. Usia 32 tahun. Tahun ke-30, usia 72 bulan. Betul. Jom kita reza. Dalam masa ke? Okey, terima kasih kumpulan. Okey, nampak bilik pertama? Bilik kuis yang pertama? Masuk dalam bilik kuis pertama. Sekarang. Kevin adalah 844
pilihan jawapan. Skrin dia akan terangkan, dia akan paparkan soalan pasal jawapan. Setiap jawapan tu ada segitiga, ada 4 segi, 4 bulat. So pilihan jawapan awak kena ikut ikon tu. So dekat data awak, awak tekan ikon yang mana awak rasa tu. Boleh? Faham? Kita try soalan pertama. Saya start ya. Okey, nak cerita tentang sahabat. 3, 2, 1. Okey, jawapan? Buat sendiri. Ada yang begitu, ha? Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Ketiga keilmuan sedemas. Kecuali. Okey, soalan yang keempat. Betul atau salah? Soalan yang kelima. Okey, soalan yang salah. Itu di mana? Mana tu tak tahu. Betul atau salah? Soalan yang ketujuh. Soalan yang berapa? Betul atau salah? Soalan second last. Sebelumnya bagi saya nak boleh. Aku main siapa? Terakhir. Betul atau salah? Betul atau salah? Wah, betul atau salah? Kita tengok satu yang pertama. Podium yang ketiga. Kenapa? Okey, silakan nombor 2. Nombor nombor 2. Nombor yang pertama. Ada yang tak kecil? Ada 10 soalan juga. Boleh lari sekarang. Start. Okey, saya main ini. Ada yang dapat 100%. Finish. Okey, yang dapat 90. Berapa? 80. 80. Sorak, 70. 60. 50. 10, kosong. Kira dekat ruang pendek. Jangan keluar. Boy kat ruang pendek. Sekarang. Mami. Tekan dekat gigi. Dia akan keluar ke sini. Jadi untuk kumpulan 1 lah. 2, 3, 4. Jadinya pergi dekat bahagian tambah sini. Saya beri contoh. Tulis something. Apa yang awak dapat rumusan yang awak belajar ini? Dapat belajar penggunaan. Tulis apa? Faizal tu tak apa? Okey, Contoh, ilmu. saya happy. Okey, Anak dapat. Saya gembira. Lepas tu awak submit. Dapat ilmu. Okey, jadi dia akan keluar kat sini. Satu kumpulan semestinya 5, 5, 5, 5.
lebih untuk belajar seperti siapa? Saya nak Mu'ad, saya nak Khalid. Saya rasa saya perlu kuat dan tabah menghadapi ujian seperti bila berubah. Ini kalau dari kisah-kisah sahabat Nabi apa? Kalau nak buat lebih daripada satu pun boleh. Okay dah? Berdasarkan kisah Nabi Rabah, penting mengatakan tidak bagus. Okey, yang mana benda itu edit balik. Yang saya dah like draft tu, tak payah edit dah, okey lah. Jadinya untuk secara fizikal pula. Secara fizikal saya nak volunteer. Kalau tak ada volunteer, saya cek nama. Seorang lelaki, seorang perempuan datang depan. Situ balik tiba yang awak dapat belajar. Ya, Habizan. Kelas. Ini dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh sahabat Nabi yang ada. Sebelum ni awak pernah dengar tak? Nama-nama ni? Pernah? Kat mana? Yang perempuan, rumuskan sikit sekali. Saya dapat ambil tiba daripada Nabi Rabah. Sebab dia macam sabar dia. Kenapa dia dah kena jumpa kesel. Tapi dia still macam tahu. Okey, terima kasih Dania. Silakan. Okey, bagi tepuk tangan untuk Liza dengan Dania. Okey, lagi hari ni kita dah belajar. Baik, kemudian saya rasa awak explore tu lah. Untuk link squad ni nanti saya akan letak dalam grup WhatsApp. Kalau awak ke rumah awak try guna handphone pula ke. Sebenarnya handphone lagi senang. Handphone lagi senang, tap iPad ke apa ke. Jadi awak boleh guna lah handphone macam awak main game tu kan. Boleh saya dekat sini pun komen-komen, ada game. Tapi jangan tukar lah apa yang saya letakkan. Contoh kat sini ada gambar dalam TV ni, ada link saya letak, macam tukar lah. Kalau awak nak explore di tepi-tepi ni boleh je. Okey, secara overall, daripada mula kita tengok video, lepas tu kita pergi kepada pembentangan, baik kumpulan ikut bilik, lepas tu kita main quiz yang pertama, quiz kedua, lepas tu kita tulis pendek. Semua tulis? Dah. Okey, jadi apa perasaan awak? Best. Best? Pernah. Pernah tak Cikgu Brian buat macam ni? Tak. Pernah. Ini first time awak explore bilik? Okey, bagi kita makan. Ya, untuk sesi. Hello.